Assalamualaikum. Dekat sikit. Cakap apa lah? Okay, mungkin tahun ni tahun last kan? Mana dah tahu kan tahun last? Ada tak? Lepas tu next time kita tak tahu lagi kan, kita boleh kumpul macam ni lagi kan. So aku minta maaf lah kan. Cik. Lepas tu apa yang ada salah dengan akak-akak, abang-abang, aku minta maaf lah ya. Macam Pot, aku dah anggap dia macam abang, macam akak ni, Kak T, Kak Miza, apa semua. Itulah, aku minta maaf lah apa semua. Lepas tu apa yang ada, Aib jagalah masing-masing Okay. Hari Raya, maaf lahir batin. Itu je dari aku. Itu je Iman. Berbual lah. Aku tak Kelas Iman. Supaya tak ada dalam kelas. Aku rajin datang kelas, rajin buat assignment. Mention kot. Itu dia aku. Kau macam Aku tak. Kau punya bodoh. Tiba aku. Sup Ji, aku Pot. Minta maaf kalau selama ni aku ada buat salah dengan korang. Aku kan rajin masuk kelas kan, so kurang masa dengan korang selama ni. Apa lagi, kalau ada salah silap, minta maaf lah. Kalau ada termarah ke, terjeling ke, minta maaf lah dekat siapa yang aku jarang berborak, macam Syafika, Tasha, siapa lagi. Macam je kot. Aku dah anggap korang macam family aku sendiri. Lepas tu doakan aku lah berjaya macam korang kan, boleh sambung degree ke apa ke. Apa lagi, kalau macam Daya pernah satu grup dengan aku. Minta maaf kalau tak buat kerja. Aku memang macam ni, tak boleh buat apa lah. Lepas tu aku sayang korang semua lah, macam tu lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya nak minta maaf kalau ada buat salah silap. Nangis. Oh. Tapi kau. Aku tak boleh pujuk lah. Cakap apa? Dia nangis. Tisu. Alah, korang ni tapi kau balik terasa dah. Pujuk dah ke? Tak sikit satu kataan. Kakak sayang. Biasalah kalau ada nasihat ke apa. Itu tu. Okay, hai, saya Akila. So, tolong tengok semula, takut-takut lupa nanti kan. Okay, bismillah. Sepanjang kita kenal ni, saya minta maaf lah sebab sebab kita paling banyak, mood kita paling berubah kan. Kerap sangat berubah. So, kalau mood kita yang tak okey tu, kita minta maaf sangat-sangat lah. Kalau macam tiba-tiba kita tak bercakap, tak pandang korang, duduk sorang-sorang macam sorry lah kalau korang semua terasa apa semua. Lepas tu thank you, sepanjang kita berkenalan ni alhamdulillah kita banyak belajar daripada korang, sebab korang kakak-kakak. So kita pun baru nak kenal dunia luar. And thank you very much. Semoga kita dapat jumpa lagi and semoga kita dapat bersatu semula. Okay, first dah sudah tentulah saya nak minta maaf daripada dalam sudut hati. Betul lah dia punya bahasa Melayu. Betul lah maaf kalau saya dah pernah macam pernah mengumpat, pernah memasang muka. Sesungguhnya saya pun manusia seperti biasa, tak lain daripada kesilapan. Terima kasih. Kedua, tak lengkaplah sebab ucapan kau tak ada terima kasih. Terima kasih sebab menjaga saya sebagai seorang adik. Terima kasih kerana sudi berkawan dengan saya. Terima kasih untuk segala-galanya. Harap ini bukan kali terakhir kita bertemu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nabila, saya Nabila, nak minta maaf segala salah silap. Ada terkasar bahasa. Terima kasih atas segala pengalaman yang telah diberikan. Pengalaman belajar, pengalaman hidup,
pengalaman duduk asrama, pengalaman hidup sama-sama. Terima kasih semuanya. Pasti ke muka kita. Kita dah minta maaf kalau di sini silap. Halakan makan dan minum, tenaga, masa yang telah diberikan untuk luangkan masa bersama. Harap kita jumpa lagi lah satu hari nanti, okey? Pertama sekali, kita nak minta maaf ke semua orang sekiranya kita ada terkasar bahasa ataupun sebab kadang kita cakap je kan, kita tak tahu apa yang kita cakap, sebab tu tak suka cakap banyak. Sebab macam tu lah. Bukanlah, tak apa, awak kat apa. Lepas tu, jangan fokus sangat, tengok-tengok. Lepas tu, kepada domet kita 108 terutamanya selama 3 tahun, tak 3 kali, 3 semester, kita domet yang paling lama lah dengan kita. Terima kasih sebab jaga aurat kita. Jaga pemakanan kita, jaga diri kita, jaga perut kita. Lepas tu jangan. Terima kasihlah kat korang sebab terima kita, sebab kita tak ada apa-apa pun. Lepas tu korang nak korang nak berkawan dengan kita kan. So untuk korang lelaki, kita tak sombong pun, kita tak kerek pun, kita berkawan je dengan semua orang. Korang tegur kita okey je, tapi tengok keadaan lah time tu kan. Okey, dah, terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Jangan nangis. Okay, Bashi tak nangis kot. Okay, Assalamualaikum. Bashi hari ni nak bercakap terima kasih sebab berkawan dengan Bashi. Terima Bashi sebagai kawan walaupun korang lain umur. Tapi sungguh Bashi cakap Bashi suka sangat berkawan korang. Dulu kat sekolah tak adalah rasa macam ni. Kat sini baru rasa berkawan dengan lelaki, dengan perempuan macam tu. Lepas tu korang semua baik-baik. Apa nak cakap lagi? Terima kasih sebab selalu ajak Bashi pergi jalan-jalan walaupun semua tak ada duit. Lepas tu korang macam menghiburkan Bashi lah. Layan Bashi lagi-lagi exam. Korang sentiasa ada belakang Bashi. Kalau Bashi nak exam ke assignment semua tu lah, korang selalu macam support. Kalau Bashi sedih, lagi-lagi orang yang pernah tengok Bashi sedih kan, sebab kerja ke, korang sentiasa bagi kata-kata semangat. Lepas tu Bashi nak minta maaf sebab banyak cakap. Bashi terlalu banyak cakap kot. Lepas tu kadang-kadang mungkin Bashi ada buat korang terasa hati, Bashi tak perasan. Macam tu. Korang kan, Bashi kan kadang-kadang macam suka cakap kuat-kuat kan. Korang rasa macam Bashi marah, padahal Bashi tak marah pun. Bashi tak marah langsung. Mungkin cara Bashi cakap tu kasar macam tu. Lepas tu apa nak cakap lagi lah? Terima kasih lah pada semua orang lah. Tak tahu nak cakap apa. Tak nak, aku tak nak cakap pasal Mija, biar je. Okey dah. Tu je. Dah. Aku kita nak cakap terima kasih, nak minta maaf lah sebab kita memang baran orangnya. Cakap pun main lepas. Kadang-kadang tak fikir orang sekeliling pun, memang fikir diri sendiri. Lepas tu cakap main lepas lah. Itu memang banyak salah sebenarnya kalau nak cakap satu-satu. Tapi minta maaf zahir batin lah. Lepas tu nak terima kasih first dekat Syarah dengan Kak Teh. Sebab korang sem pertama aku dengan korang. So kat situ aku kenal dunia. Macam tu lah. Macam first assignment sama-sama. Tapi sayangnya kita macam mungkin ada perselisihan faham ataupun terasa hati sama kita. Jadi aku memilih untuk undur diri. Aku tahu itu salah aku dan aku minta maaf. Lepas tu Syarah aku banyak cakap, aku minta maaf kalau aku tak boleh masuk dengan kau. Tapi sebenarnya banyak benda yang aku adore dengan kau. Kalau Kak T, terima kasih sebab selalu bawa kita jalan-jalan. Lagi-lagi kalau kita tengah tak okey.
Sebab Kak T selalu ada yang macam even kita tak selalu borak, tapi tiap kali kita broken, tiap kali kita ada masalah mesti Kak T ada. Kita call je kita call je Kak T terus, jom. Kita call je Kak T, kita okey. Okey, jom kita pergi sini. Macam itulah benda yang kita rasa macam dekat lah. Dekat. Kita ada macam kakak. Ada kakak untuk kita mengadu macam tu. Kalau Oyen, kita time satu banyak borak yang sama-sama. Tapi makin naik Sam, macam aku tak jumpa macam mana cara nak dapatkan kau. Aku serba salah, tapi aku macam nak tegur tapi tak tahu nak borak apa. Tapi aku minta maaf sebab ada kata-kata aku juga yang menyakitkan hati kau. Kalau Kak Fija, kita ingat lagi salah kita yang kita buat Kak Fija sampai Kak Fija tak bercakap dengan kita. Tapi kita menyesal lah dengan kata-kata kita yang tu. Lepas tu akak pun banyak bagi pengajaran hidup kat kita. Macam ajar kita untuk tenang, untuk kawal emosi mau kepada kawal emosi. Untuk macam apa-apa jawapan yang pasal kehidupan, Kak Pija banyak bagi advice. Sebab tu kita suka bercakap dengan Kak Pija kalau bab-bab kehidupan ni. Macam tu. Kalau Nabila, terima kasih sebab kita kurang bercakap kan. Kita kurang bercakap juga, tapi ada masanya. Ada juga kita berdua selalu. Ada juga kita kadang-kadang kita berdua. Tapi aku minta maaf juga sebab kata-kata aku, riak muka aku memang tak boleh kawal lah. Kalau aku tak suka memang aku tertunjuk. Aku minta maaf gila, sumpah aku cakap. Untuk Daya tengok sikit. Daya, aku banyak gelak dengan kau. Aku banyak gila gelak dengan kau. Aku jarang kalau aku sedih, aku nangis, aku jumpa kau je, aku terapi. Aku macam, kau ni memang tempat yang aku macam, kita ada tempat yang kita nak pergi untuk tenang, kita nak happy, tempat kita meluahkan perasaan. Engkau memang kalau aku pergi jumpa kau je, jarang aku nak rasa marah ke, aku nak rasa nak nangis ke, tak ada. Memang gelak lah. Lepas tu kau pun kalau aku tanya apa-apa pun kau tak kedekut, kau bagi je. Layanan kau ke aku tak pernah yang buruk. Tu yang aku mampu cakap. Tapi apa yang aku cakap, kalau macam ada buruk daripada aku, jangan ikut lah. Sebab aku takut aku banyak bagi pengaruh buruk kat kau. Kalau Tasha, terima kasih sebab jadi orang yang baik. Tasha baik sangat-sangat. Dari segi percakapan, dari segi perbuatan. Walaupun Tasha tak banyak cakap, tapi Tasha ni selalu membantu. Tak pernah cakap tak boleh, kita ada hal, kita ada problem, kita tak ada. Tak pernah nampak Tasha sedih. So benda tu buatkan kita rasa macam serba salah sebenarnya. Tapi kita memang nak cakap terima kasih banyak-banyak sebab jadi orang yang baik. Teruskan jadi orang yang baik. Untuk Syafika, minta maaf sebab banyak marah, minta maaf sebab banyak suruh-suruh, banyak lah minta maaf. Tapi terima kasihlah jadi orang yang baik juga. Untuk Isha, untuk Isha, kalau kita banyak gaduh tu, kita gurau-gurau je. Lepas tu kalau aku ada cakap yang salah tu, aku minta maaf lah. Bashi personal. Akila, terima kasih sebab lately ni kita baru dapat. Betul tak? Macam dah ujung-ujung ni baru kita banyak kuah sama-sama. Sebab dulu macam kau susah nak masuk dengan kita orang sebab kau ada kawan kau sendiri kan. Tapi bila dah ujung-ujung ni aku dapat rasa macam dekat lah dengan kau. Kau sebenarnya boleh je aku nak ni. Kalau Bashi, aku menyesal tak kenal kau daripada awal. Tu je. Kau boleh faham kot ayat aku. Okay. Dan sorry guys, panjang. Okay, untuk budak-budak lelaki aku minta maaf lah. Kalau aku macam kasar sangat ke, macam jantan ke, macam benda minah ni kan, aku minta maaf lah. Kau terkasar bahasa ke apa dan sebagainya. Okay, untuk perempuan pun aku pun minta maaf. Kalau aku macam kasar-kasar kan, minta maaf. Salah cakap ke pun minta maaf. Okay, daripada Kila, kalau Kila kita minta maaf lah kan. Kila okey je, kita okey je kot dengan Kila, tak rasa apa-apa kot. Tak tahulah, tapi kita minta maaf lah kalau salah cakap ke apa ke. Bashi pun aku minta maaf kan. Macam tu lah. Macam tu lah. Farisha pun aku tak nak cakap apa tapi sebab kita pun pernah ada problem dan problem tu dah settle kan. So macam tu lah. Farisha aku tahu usik-usik kau. Aku rasa aku macam banyak sikit lah beli kau kan. Tak lah beli, usik-usik lah kan. Setamu usik lah kan. Aku tak maaf kau terasa ke apa ke kan. Aku pernah buat nangis, aku tak maaf tu. Aku Syarah Bashi pernah buat kau nangis, minta maaf lah kan.
Kalau Miza, aku pun minta maaf. Macam kau cakap tadi pun macam tak apa nak serasi, tak apa nak ngam. Aku tak tahu lah kenapa. Tak tahulah, aku minta maaf lah kan. Kalau perbuatan aku ke, aku cakap apa-apa ke, buat kau terasa hati, aku minta maaf lah. Kalau Syafiqah, aku minta maaf juga sebab kalau terkasar bahasa ke, termarah-marah ke, emosional ke, aku minta maaf lah. Minta maaf Syafiqah. Kosong-kosong Kalau Tasha, kita minta maaf. Macam Miza cakap ni pun sama, Tasha baik suka bagi makan. Terima kasih Tasha. Kita minta maaf kalau salah bahasa ke apa ke, minta maaf Okay, kalau Daya, Daya aku minta maaf aku rasa kita pernah ada satu masalah tu. Aku minta maaf gila. Aku bukan nak terpaling baik apa, aku minta maaf sangat. Aku memang tak ada niat pun nak cakap itu. So bila aku tanya orang-orang yang macam lagi tua daripada aku cakap, oh masalah aku aku mengaku tu masalah aku. Aku minta maaf gila, aku minta maaf. Time-time aku macam, macam jahatnya aku cakap macam itu Aku memang minta maaf gila. Kalau Nabila, aku minta maaf salah silap. Minta maaf lah kalau aku cakap kau apa, minta maaf lah. Buat kau terasa hati ke apa, aku minta maaf gila. Kalau kat umur, kita minta maaf yang pernah merangkap Ustazah kita dulu kan. Kita minta maaf Ustazah umur. Kita pernah terkasar bahasa ke apa, kita minta maaf Ustazah. Tak lalat lah Ustazah, kosong-kosong. Nampak Kabar kata ada baik-baik. Kata kita minta maaf kalau pernah terkasar bahasa ke apa ke kan. Ada apa tak jadi. Kakak apa adik tak jadi. Minta maaf kakak. Jodoh tak kesampaian kan. Okay. Kalau Syarah, aku baik. Syarah aku banyak gaduh dengan kau. Aku minta maaf lah. Aku minta maaf lah. Nak cakap salah tu banyak lah kan. Tapi kau pun ada banyak salah juga kat aku Tak apalah, sama-sama salah kan. Aku minta maaf lah, aku kosong Pasal assignment BI tu, aku minta maaf lah. Pasal video tak ada riba. Tak ada Kau okay, aku minta maaf lah Okay, itu saja. Nanti aku Cakap apa? Okay, thank you sebab berkawan saya dan menjemput ke majlis. Menjemput ke majlis. Okay. Untuk serius je. Nanti aku bayar. Untuk pertemuan terakhir. Okay, thank you. Walaupun kita lain kos. Dan thank you sebab menjemput saya. Nana siapa? Perkenalan selama 3 tahun. Minta maaf. Mungkin aku selalu bising kot. Kan kita selalu macam mekak-mekak ke, lepas tu cakap kasar-kasar. Untuk lelaki lah maksud cakap kasar-kasar kan. Nak jerit-jerit kan. Mesti kau nyirak gila nak mampus. Sorry tu kan. Nak bubu tak payah. Tu je lah kot. Lepas tu untuk perempuan Kila rasa macam tak ada apa-apa sangat. Tapi kita minta maaf juga kalau ada yang kita cakap buat terasa ke apa ke, ada yang tak selesa dengan kita, kita minta maaf. Untuk Bashi, terima kasih sebab banyak tolong juga. Sebab duduk dom sama kan. Kita minta maaf juga kalau ada buat Bashi terasa ke, atau cakap benda yang Bashi tak suka ke, buat benda Bashi tak suka, kita minta maaf. Aisyah, sorry dah bully kau. Tak adalah bully kan. Sorry dah buat kerangnya. Sorry sangat-sangat. Rasa saya tak, itu juga salah aku. Tapi sorry juga kalau aku cakapnya macam kasar ke, ataupun maki-maki ke kan. Sorry. Mija, macam Mija cakap lah kan. Terima kasih juga untuk SEM 1. Kita buat assignment sama-sama. Minta maaf saya silap kalau ada yang tak selesa dengan aku. Minta maaf.
Syafiqah, minta maaf juga kalau ada buat salah and ada terasa ke kalau aku suruh apa-apa ke, sorry. Tahu, janganlah terasa, okey? Tasha pun kita minta maaf kalau ada masalah dengan awak. Kita rasa ada kot mungkin yang awak terasa dengan kita tahu. Jatuh pula bulu mata aku ni. Tambah lagi. Itulah kalau ada buat awak marah, terasa dengan kita, tapi kita tahu awak takkan cakap sebab yalah, awak tu kita tengok awak suka jaga hati orang. Sorry kalau kita tak dapat jaga hati awak. Okay? Betul? Kita maaf sangat, okay? Harap kosong-kosong. Daya, terima kasih banyak tolong seminar ni. Okay, jadi assignment, tim assignment aku banyak tolong buat assignment. Aku suruh buat je. Sorry kalau aku cakap benda yang aku terasa ke apa ke, maki-maki tu ke kan. Sorry. Lepas tu Abel, minta maaf juga kalau ada buat salah, terkasar bahasa, minta maaf. Kak Pija pun sama. Kita mungkin awal-awal tu kita macam tak rasa sangat Kak Pija, macam takut je. Akak macam besar. Akak macam orang besar kan. Kita kau agak ni matang sangat. Tapi bila dah bawa-bawa okey je sebenarnya. Terima kasih Kak. Kadang dengar kita cerita-cerita ke, kita minta maaf kalau kita ada buat salah dengan Akak, cakap belakang ke apa ke. Rasa tak ada. Kita Oh Yen. Oh Yen, aku tahu aku ni marah kau kan. Sorry doh, kau yang buat aku marah. Tapi aku sorry lah. Harap lepas ni dah tak ada kan buat aku marah. Terima kasih sebab banyak tolong aku juga. Tadi cari bulu mata aku jatuh bawah kan. Terima kasih Wayin. Untuk Kati. Untuk Kati. Kita maaf. Saya nak cakap nak minta maaf kalau ada salah silap. Untuk lelaki aku rasa tak ada salah aku. Tak adalah. Adalah sikit. Tapi aku tak tahu kat mana. Minta maaf Halakan makan minum aku kalau korang ada belanja. Halakan ilmu apa yang korang dah ajar aku. Lepas tu untuk perempuan, untuk Kila, teman travel. Next trip Medan Lepas tu apa ni, kita minta maaf sebab kalau kita ada buat Kila terasa hati, buat planning tak jadi. Apa lagi selebihnya nanti. Lepas tu buat Bashi, terima kasih jadi kawan kita. Terima kasih jaga kawan kita Miza dengan baik. Aku tak boleh lah. Apa ni?
Apa ni? Tak boleh lah. Sorry aku tahu lama. Kalau tak tahu. Apa ni? Untuk Bashi terima kasih sebab Mak Bashi selalu bagi makan. Terima kasih sebab sudi jadi kawan kita. Walaupun kita tak pernah sebilik. Pernah lah. Pernah ke? Dia sebelah. Tidak sekali. Ganti. Minta maaf sekali. Baik dosa kata. Sebab Bashi kat tepi kan. Sampai lupa kan dia Bashi. Bashi kat tepi. Tak Bashi tak kat tepi. Sebab kita satu sem ke 2 sem je. 3 Sorry lah. Apa lagi? Tunjuk kot. Untuk Parisha, teman sem 1, banyak salah kita kat awak. Taik rambut awak. Kita panggil awak Farishnon. Halalkan makan minum kita. Untuk Miza, kita skip kejap. Untuk Syafiqah, apa ni? Untuk Syafiqah, kita minta maaf kalau kita ada kasar bahasa. Syafiqah tak banyak cakap dengan kita, tapi bila awak cakap dengan kita, okey je kan? Minta maaf terima kasih jadi teammate kita. Awak memang bagus lah. Kita tak suruh pun awak buat bagus. Untuk Natasha, jangan nangis. Kawan bilik kita, kawan sekatil kita, kita minta maaf sebab kita banyak sakit hati awak. Kita asyik tolak je pertolongan awak. Apa ni? Jangan nangis Tasha. Tak boleh. Terima kasih sebab memang kawan baik. Asyik bagi makan Maggi stok banyak-banyak. Asyik minta awak je. Kalau kita ada hutang awak bagi tahu sebab kita banyak pakai hidup awak. Untuk Daya tak ada apa-apa kot. Daya terima kasih untuk kali terakhir tidur sama dengan kita. Okay. Terima kasih sebab ajar kita macam mana nak hafal apa tu tips exam. Terima kasih. Untuk Nabila, banyak kenangan kita sem 5. Terima kasih cari kerja sama-sama penat sama-sama. Sorry sebab tak dapat hantar pergi kerja. Ambil balik kerja. Kita minta maaf. Untuk Kak Bijah, akak kita nak minta maaf dan terima kasih lah sebab akak kita banyak belajar something. Dengan akak ni kita rasa semua akan belajar. Sebab akak ni matang. Jadi macam kita nak buat keputusan kadang-kadang kita tanya akak. Okay. Terima kasih. Untuk Ayan, adik ipar aku tak jadi. Moga jodoh awak dengan adik kita lah. Okay. Kita minta maaf kalau kita ada kasar-kasar dengan Ayan kalau kita ada gosip-gosip, kita ada maki-maki ke, kita ada apa-apa ke, minta maaf kita kasar tak syarah dah, kita dah skip. Untuk Miza, untuk Miza kita nak cakap terima kasih dan minta maaf sangat-sangat. Kita ambil Syarah dengan Miza tak boleh satu lah. Untuk Syarah dengan Miza kita nak cakap terima kasih sangat-sangat. Minta maaf lah sebab jadi kawan sekejap je. Jadi kawan sekejap je, lepas tu masing-masing dah ada grup masing-masing. Tapi kita tetap kawan-kawan juga. Memori Melaka jangan lupa, nanti datang lagi. Tahun depan kita buat trip ke Melaka insyaAllah. Dah tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, untuk penutup ni kita tak akan sebut seorang-seorang sebab kita rasa makan masa. Kita akan chat seorang-seorang insyaAllah.
Jadinya kita buat umum je. Pertama sekali kita nak ucapkan terima kasih untuk semua, yang lelaki maupun yang perempuan. Kenapa kita nak ucapkan terima kasih? Sebab kita rasa umur kita sebenarnya terlalu jauh jarak dia. Terima kasih sebab korang cuba untuk samakan, samekan energi dengan kita. Sebab yelah, bila kita dah berumur ni kan, yelah, kita rasalah kita berumur kan. Jadi bila kita dah berumur ni, banyak benda yang kita tak sama. Lagi satu, vibe kita tak sama. Macam ni daripada madrasah kan, memang betul-betul keluar betul daripada madrasah. Jadi banyak benda yang kita kena belajar kan. Jadi terima kasih untuk korang, banyak tunjuk ajar. Tanpa korang mungkin kita takkan sampai sekarang ada. Mungkin kita boleh jadi stop tengah jalan. Terima kasih juga kepada teammate ataupun group mate kita yang banyak bantu, yang pernah jadi group mate kita. Terima kasih sudi terima kita. Sebab korang bila sama-sama korang sebaya kan banyak grup-grup kan. Bila dah ada grup macam Bashi, Mija, Wana dulu sekarang tak tahulah macam mana kan kisah-kisah korang kan, macam Syara, Oyin, Daya, Abil, Tasha, masing-masing ada geng masing-masing. Tapi kita solo sebabnya kita dah terlalu jauh umur kan. Tapi terima kasih sangat-sangat untuk korang sebab cuba untuk samakan energi dan cuba untuk care pasal kita. Macam kita dah lain ke, senyap ke, korang tanya-tanya. Lepas tu kita nak ucapkan juga terutama sekali untuk Syafiqah lah. Minta maaf juga sebab kenapa mention, sebab pada dulu lagi memang sangat-sangat rasa bersalah dengan Syafiqah. Banding yang lain, kita rasa kita paling banyak buat salah dengan Syafiqah sebab selalu sangat cakap lepas dengan dia. Selalu sangat macam bukan torture lah, dia macam marah dia. Selalu kalau kita kata, kalau kita marah kita dah anggap adik kan. Sebab rasa macam dia adik, betul-betul adik, yang kita macam kena tolong dia, bantu dia untuk faham. Tapi caranya kasar, macam adik-adik. Adiknya minta maaf sangat-sangat untuk Syafiqah. Lepas tu untuk yang lain, minta maaf juga tak dapat jadi yang terbaik. Walaupun kita sebagai kakak yang sulung untuk korang, walaupun tak tahulah korang anggap macam mana, tapi kita paling tu kita rasa diri kita sulung. Patutnya kita banyak bantu korang dari segi apa pun, dari segi kisah percintaan korang ke kisah apa-apa lah kan. Jadi kita minta maaf sangat-sangat sebab tak dapat nak jadi yang terbaik untuk korang. Kita doakan semoga korang semua berjaya dunia dan akhirat. Kalau boleh sambung belajar, teruskan sambung belajar sebab korang masih muda lagi. Kita yang umur macam ni, kalau direzekikan untuk sambung belajar, kita akan sambung belajar. Sebab ilmu tu, kalau ilmu yang kita ada ni sikit sangat sebenarnya. Kalau ibarat dengan lautan tu, setitik je ilmu kita sebenarnya. Jadinya kejarlah apa impian korang. Jangan sebabkan sesuatu benda, contoh sebab kisah cinta korang ke, ataupun sebab kewangan ke, semua tu kita cuba untuk usahakan. Kalau boleh belajarlah, kejar impian korang. Semoga kita jumpa lagi akan datang. Itu saja. Terima kasih semua. Aku nak terima kasih pada korang semua yang pernah ada dengan aku time susah senang ke, tolak assignment ke. Aku memang terima kasih sangat. Aku terima kasih lah kat Bashi semua, Farisha semua yang pernah ada dengan aku kan. Ni budak ni kata Kak Umu lah banyak macam ngasih lah. Sebab aku sorry. Yep. Sebab aku banyak problem sikit lah dengan orang. Aku macam susah nak cakap. So apa aku buat, macam aku rasa macam aku macam ada buat orang terasa ke apa kan. Tapi orang tu tak cakap aku. Aku tanya Kak Umu, macam Kak Umu macam mana kan, macam ni kan. Aku macam minta pendapat Kak Umu lah. Macam ni salah kita Kak, macam apa kesilapan aku kan. Apa macam terlalu bercakap ke, macam tu lah, macam terlalu busy di pasal orang ke. So Kak Umu banyak tolong aku lah, daripada perangai arwah aku tu. Jadi macam makin baik sikit-sikit lah aku ubah. Macam tu je lah. Aku macam banyak lah berterima kasih dekat Kak Umu, dengan korang semua lah yang sudilah tu kawan dengan aku kan. Cuma orang cakap kawan diploma ni kawan yang macam aku rasa kawan lah. Terima kasih lah. Macam tu. Rekod dah.
First of all, aku nak minta maaf dekat lelaki, terutamanya Bukhari lah. Kalau aku terlebih mesra dengan Aish, aku minta maaf sangat. Sebab seperti korang tahu pun, kalau aku dalam kelas pun aku macam lebih kepada Aish lah berboraknya. I know my limit and I know my part. So tapi kalau aku punya perbuatan tu lebih aku punya kau punya limit, aku minta maaf sangat. Aku doakan yang baik-baik untuk korang. Kalau ada antara kita yang ada jodoh, jemputlah aku. Aku paling suka kalau tengok kawan-kawan aku bahagia. Lepas tu untuk Watang, aku minta maaf kalau ada salah silap dengan kau. Kalau aku tengok susah, aku selalu minta kau tolong bawa duit ke apa kan. Sebab kalau tak, aku nak minta tolong siapa lagi kan. Lepas tu minta maaf sangat. Sebab dari dulu kita jarang bersama dalam kelas, kat asrama. Sebab dulu kawan-kawan aku ramai lagi kat college tu. So aku rasa korang ni dulu kecil je, macam bukan kawan aku sebenarnya. Sebab aku repeat diploma ni pun sebab terpaksa sebenarnya. Tapi bila aku fikir balik, member aku semua dah sorang-sorang keluar. Korang lah member aku sebenarnya. Cuma aku je yang lambat hargai korang. Itu kesalahan terbesar aku lah kalau kat asrama. Kalau kat dalam kelas, kesalahan terbesar aku rasa aku jarang datang kelas. Sebab aku kurang masa lah dengan korang. Korang dah macam family tu. Sebab intake kita tak ramai kan. Aku rasa macam, entah, aku sentiasa fikir kita masih ada masa. Tapi sebenarnya boleh jadi hari ni, lepas ni kita dah tak jumpa dah. Akan ada antara kita lost contact, dah tak nak berbual ke apa kan. Lepas tu untuk Kak T, minta maaf kalau kita pernah ada isu. Halalkan lah segalanya. Apa lagi lah, tu je kot. Minta maaf kalau kita kurang berbual. Untuk Oyen, minta maaf kalau macam asyik nak belaga je. Aku bahan kau, kau bahan aku. Tak apa, aku okey, aku chill je. Aku chill je orangnya. Untuk Kak Hafiza, aku terhalang nak jadi nakal dalam kelas sebab Kak Bija. Aku anggap dia macam akak aku sendiri. Kalau aku macam nak lebih-lebih dalam kelas, aku mesti aku akan pandang dia. Kalau korang perasan, aku banyak pandang dia dari dulu. Sebab aku sentiasa fikir yang dia tu, okay, dia ni lah penghalang untuk aku yang bukan-bukan. Kalau tak, aku akan lebih arut dalam kelas. Untuk Nabila, minta maaf sebab kurang berbual. Kalau aku selalu bahan kau ke apa kan, dengan Anas dulu kan, aku minta maaf lah. Itu pas-pas kan. Untuk Daya, sama juga macam Nabila, minta maaf kalau ada usik-usik halalkan lah kalau ada makan minum ke apa ke. Untuk Tasha, minta maaf sebab kita kurang communicate. Mungkin sebab aku tak boleh in kot dengan cara kau. Engkau okey, engkau sumpah okey. Cuma aku je yang, aku bukan level kau. Macam tu. Aku ni bawah kau. Macam tu lah. So kalau aku nak berbual dengan dia tu, aku rasa macam takut, tak tahu nak borak apa. Syafiqah pun sama macam Tasha. Padahal semua okey, tak ada isu pun dengan aku. Salah korang semua aku maafkan. Untuk Miza, sama je, tak ada salah pun. Cuma kadang, entahlah, tak tahu nak cakap. Okey je, tak ada masalah pun. Minta maaf kalau salah silap. Terima kasih sebab dulu pernah selalu berbual lah. Lepas tu kita pernah keluar jalan-jalan bersama kan, sekali dengan Aish bersama. Untuk Bashi, minta maaf sebab tak ada sebab kot, no reason lah aku nak gaduh dengan dia. Minta maaf sebab aku tak berbual dengan kau juga. Sebab dari SIM 1 sampai SIM 5, aku tak ada rasa langsung nak borak dengan dia. Bukan salah ke tak. Cuma aku nak borak dengan dia, dia macam, benda siap Muhammad ni lah. Macam itu lah. Macam itu je. Ya, itu je kot. Tapi sekarang okey je, Alhamdulillah. Semuanya okey dengan aku. Yang last, Kila, minta maaf kalau ada salah silap juga. Kalau ada salah kata, kalau kau ada salah usik kau ke apa ke dalam kelas kan. Itu je lah kesalahan terbesar aku yang aku menyesal sampai bila lah. Sebab aku jarang datang kelas. Aku kurang sangat masa dengan korang. Ada hari aku datang kelas bukan sebab nak belajar, sebab aku nak tengok korang. Aku suka tengok korang bahagia. Sebab aku tahu dalam kelas kita
Walaupun 5 lelaki je, aku tak rasa korang okey dengan 5-5, ataupun tak okey, korang okey dengan 4-4 orang tu. Aku selalu fikir macam tu lah. So aku macam mewakilkan diri untuk bahagikan kawan-kawan aku lah. Sebab tu kadang aku datang kelas banyak hari lah, 90% lah sebenarnya aku datang kelas tu sebab aku nak tengok korang semua, bukan sebab aku nak belajar pun. Macam tu lah. So aku harap lepas ni kalau ada rezeki jumpa lagi, panjang umur. Kalau dia niat nak belajar, sama belajar. Jadikan aku ni sebagai pengajaran untuk korang semua. Jangan selalu datang kelas, jangan selalu datang lewat buat assignment pun semua. Kalau dah sama degree kan, jadikan aku ni iktibar untuk korang lah masa akan datang. Itu je kot. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.